Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Kelip-kelip menjadi seni, terbang tinggi di malam manis. Izinkan saya menyapa di sini. Nama diberi Nur Syaza Anis. Pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Muhammad dengan kod sekolah NEB 1081. Hadirin sekalian, hadirnya saya di sini ingin membawa anda menyelami sebuah karya sastra yang penuh dengan makna, iaitu Cinta Fansuri, nukilan A. Samad Said. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya mengulas sedikit tentang beliau. Beliau merupakan seorang ikon dalam dunia kesusasteraan Melayu yang meninggalkan warisan karya yang bernilai tinggi. Antara karya beliau yang terkenal ialah Salina dan Daerah Zeni. Gaya bahasanya yang indah, kritikan sosial yang mendalam, serta perjuangan beliau dalam mempertahankan bahasa Melayu menjadikan beliau seorang tokoh yang dihormati dalam sejarah. Jika diteliti dengan lebih mendalam, novel ini bukan sekadar mengisahkan kisah cinta antara manusia, tetapi juga cinta dalam makna yang lebih luas. Cinta terhadap kehidupan, ilmu, dan perjuangan menegakkan kebenaran. Bak kata peribahasa, hidup ini umpama layar terkembang. Kita yang menentukan haluannya. Begitu juga dengan Fansuri, seorang penulis dan pemikir yang sering merenung hakikat kehidupan. Dia telah bertemu dengan pelbagai watak yang memberinya pelajaran berharga tentang cinta dan makna diri. Cinta baginya bukan sekadar hubungan antara lelaki dan wanita, tetapi juga tentang kesetiaan terhadap prinsip, penghargaan terhadap ilmu, dan keberanian menentang ketidakadilan dalam masyarakat. Novel ini juga mengangkat tema pencarian cinta sejati dan makna hidup yang merentasi batas fizikal dan emosi. Watak utama Fansuri bukan sahaja mengejar cinta dalam erti hubungan sesama manusia, tetapi juga cinta terhadap seni, ilmu, dan kebenaran. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan hipokrasi dan ketidaktentuan ini, dia sentiasa mencari erti kewujudan yang hakiki. Dari segi persoalan, novel ini menyingkap pelbagai dilema kehidupan. Antaranya ialah pencarian identiti dan tujuan hidup. Fansuri sering memikirkan hakikat kewujudan, menjadikan novel ini lebih daripada sekadar kisah cinta biasa. Selain itu, persoalan tentang hipokrasi dalam masyarakat turut diketengahkan, menggambarkan realiti kehidupan yang dipenuhi dengan kepura-puraan. Seperti kata peribahasa, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Manusia kadangkala menyembunyikan wajah sebenar mereka di sebalik topeng kepalsuan. Novel ini juga menekankan peranan seni dan sastra dalam kehidupan, menunjukkan bahawa pemikiran kreatif mampu memberikan kesedaran dan inspirasi. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Karya keindahan sastra dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam novel ini tetap relevan sepanjang zaman. Pengajarannya, cinta sejati memerlukan keikhlasan kerana cinta bukan sekadar perasaan tetapi juga memerlukan kesetiaan dan kejujuran. Selain itu, kita juga perlulah berpegang pada prinsip kehidupan. Walaupun menghadapi cabaran, kita harus tetap berpegang pada nilai dan kepercayaan sendiri. Intihannya, Cinta Fansuri bukan sekadar mengisahkan kisah cinta semata-mata, tetapi juga membawa pembaca menghayati erti kehidupan, ketulusan jiwa dan kepentingan kejujuran dalam meniti liku-liku kehidupan. Buku dibaca, menambah ilmu, jangan dibiarkan berhabuk dirak. Renung dan fikir segala yang lalu agar kehadapan tidak tersesat.
Demikianlah bicara saya tentang Cinta Fansuri, sebuah novel yang mendalam dan penuh dengan falsafah kehidupan. Semoga kita semua sentiasa mencintai ilmu dan tidak pernah jemu menyelami setiap hikmah yang terdapat di setiap layan buku. Sekian, terima kasih.